Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya berada di Betong dan saya akan share sebuah penginapan yang menjadi pilihan rider-rider Malaysia apabila datang ke Betong. Ini dia, Tree House. Are you ready? Okay. Okey, kita dah sampai penginapan kita. Tree House Betong. So kita tengok tour bilik. Jom. Alright. Okey, ni bilik dia. Besar lapang, katil 2. Ni bilik Tree House. Ada peti ais. Peti ais, TV. Okey, memang besar lah bilik dia. Besar dan selesa. Boleh muat lagi satu katil ni. Okey, bilik air dia. Okey, harga bilik bermula dari 600 baht sehinggalah 900 baht satu malam. Ia berbeza-beza mengikut hari. Bilik memang selesa, besar. Yang penting motor dapat parking depan bilik. Tak payah naik tangga, tak payah naik lift. Okey. Bilik dia memang besar. Lepas tu parking, kita boleh parking depan bilik macam ni. Kita parking depan bilik. Ni kawasan dia besar juga. So motor, kereta semua boleh parking sini. Ni kawan-kawan tengah siap-siap nak check out. Okey, kita relay kat sini, kita tanya kita punya rider, macam mana bilik sini? Bilik okey, besar, luas, lapang. Bawa family Tapi kalau nak bawa queen tak boleh lah. Dia ada katil yang queen ke? Single semua. Semua single. Semua bilik katil single lah. Boleh datang suami juga. Okey guys, begitulah. Jika anda datang ke Betong, boleh cuba menginap di penginapan ni, Tree House Betong. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye.